Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel AE Vlog. Dan sekian lama kita tak berjumpa. Hari ni kita mengevlog. Ada lagi budak ni. Aku macam pernah dengar saya gelak. Okay, so sekarang ni aku tak buat video Lala Move, tapi konsep dia masih sama. Aku pergi ambil motor dekat Banting. Daripada Keluang pergi ke Banting, patah balik Keluang. Tapi tak adalah terus balik ke Keluang. Adalah benda-benda nak buat ni mana tadi orangnya? Oh, tak ada. Tengah ambil motor tu. Tengah ambil motor. Gila, kat Keluang macam tak ada jual motor. Macam tak ada kedai motor. Dia beli dekat Banting. Banting betul. Dia kena banting ni kan. Okay, jadi kita orang memang dah sampai ke sini, baru shoot. Dan aku tak tahu nak buat apa. Ni boleh je turun ni apa semua kan. Tapi kejap lagi kejap lagi Ni motor bang. Yes ya. Yes ya. Asyik ni, taxi. Plate juga kan? 1000. Kau punya plate juga. Ni pun plate jauh kan? Ni dia motor yang akan mendarat di Keluang. No. Ni mana? First in Keluang. Tak tahu lah. Sebab aku pun tak pernah nampak MVX ni kat Keluang. Saya ambil kat sini. Tak ada kat Keluang, ada jual. Dia kata mahal. Boleh pakai. Oh, baik. Okey, keseluruhan. Boleh buat. Macam dah kat sorang-sorang kan? Ada papan dia? Tak ada. Saya ada. Oh, ya ada papan kan? Oh. Ini bagus. Cara semua tahu lah. Cara? Cara apa? Itu owner kat dalam. Sen. Okay, kalau kat Keluang sini kau boleh tengok ni harga. Beli cash 13,000. Tapi kalau dekat Keluang dia punya harga bukan 16,000. Ada yang murah tapi tak boleh cash. Bila helmet tu besar. Bagilah helmet yang bawah. Ini yang tak pandai. Kalau tunggu naik ni kena cuba pakai lah, tengok okey ke tak okey sebab tak ada lain. Lepas tu macam mana nak guna ni? Saya tak tahu. Yang suka aku. Sumbat dia. Sumbat dia. Besar Kalau kat sana kau je pakai benda ni. Dia nampak sikit Dia lain dari yang lain. Belakang tak payah lagi. Baik. Ini satu surat Audin. Okay, so sekarang kita dah settle angkat motor. Lepas tu nak pergi mana je? Kita nak pergi buat motor. Kita akan buat motor tu jadi kereta. Nak pergi ke Selayang? Bukan Senawang. Nak pergi Senawang, nak jadikan kereta. Sekejap lagi korang tengok apa jadi. Tapi sebelum tu kita orang nak ke Seremban. Sebelum tu nak cakap, tadi kita dah beli motor. Lepas tu kena tambah duit helmet. RM65. Nak helmet sama dengan edit punya pasal. Okay, jadi kita lagi makan dulu. Lagi korang tengok apa jadi kat motor ni. Baru beli ni. Bisa member. Ni owner.
Memang pandai. Kat mana ni? Kat Sebembam. Sebembam. Ada Sebembam Selatan. Imam Kam. Makam apa? Lampam. Okay. Wah, banyak beli ya. Dia donat. Ni untuk kunyah-kunyah dalam kereta. Sebanyak ni. Banyak makan ah. Biasalah. Pernah angkat motor Belum angkat lagi. Belum. Aku tukang ikat Aku belum. Aku ikat kerja aku. Angkat bukan aku. Makan. Dekat Seremban Seremban Selatan. RNR Seremban Selatan. Wah, baik. Kita dah sampai di Senawang Mal Project Senawang. Wah. Betul. Baru beli Gunung Fok. Oh, beli PS ke? PS ke? 2 hours later. Okay, sekarang 6.20. Abang ni cakap dia boleh buat dalam masa berapa minit bang? 25 minit. 25 minit. Nanti kita tengok 25 minit siap tak turun pok. Kalau tak siap, abang ni bayar saya. Enam 6.33. Tadi dia cakap 25 minit. Ni 10 minit 10 minit ke 15 minit je? Power ni. Siap, settle. Tak lah. Mana? Tak. Later that night. Okay, so alhamdulillah kita dah sampai di Keluang. Sekarang pukul 10 malam. Kita orang gerak pukul 11 pagi tadi. Keluang, Banting, Senawang, Keluang. Wang juga. Jadi kita dah settle. Ni nak turunkan motor. Okay, so thank you kepada korang mana yang dah support kita orang. AE Vlog. Okay, dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel AE Vlog. Kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao dulu.